Adakah pernah wujud orang dengan kuasa batin? Dalam sejarah agama Buddha ada disebutkan seperti 1. Mahakasapa merupakan salah seorang murid utama Buddha yang dikatakan memiliki kemampuan untuk mengawal elemen alam dan membaca fikiran. 2. Moggallana yang dikenali sebagai murid Buddha yang memiliki kuasa batin paling kuat, termasuk keupayaan melihat makhluk di alam lain dan bergerak pantas dengan kekuatan batin. Yang ketiga adalah diri Buddha sendiri yang menguasai semua jenis afinja atau kuasa batin, tetapi tidak menggunakannya untuk tujuan duniawi, hanya untuk mengajar dan membantu makhluk lain. Dalam tradisi meditasi Thailand dan Myanmar, terdapat beberapa bhikkhu yang terkenal dalam sejarah yang dikatakan memiliki kuasa luar biasa hasil daripada latihan meditasi bertahun-tahun lamanya. Contohnya, Ajahn Mun Bihuridatta atau disebut Ajahn Mun Buddhadatta, seorang guru meditasi terkenal dari Thailand, dikatakan mampu merasakan kehadiran makhluk gaib dan berkomunikasi dengan alam lain melalui samadhi yang mendalam. Dalam sejarah dunia umum, ada individu dalam pelbagai tradisi spiritual yang mendakwa memiliki kemampuan luar biasa seperti melihat masa depan, membaca fikiran, atau mengawal elemen alam. Namun, tiada bukti saintifik yang kukuh yang boleh mengesahkan kewujudan kuasa batin seperti yang dinyatakan dalam ajaran Buddha. Mengapakah sukar menemui orang dengan kuasa batin? 1. Kerana memerlukan latihan yang sangat ketat. Seseorang perlu menghabiskan puluhan tahun dalam meditasi mendalam tanpa gangguan duniawi. Dalam dunia moden yang sibuk, amat sukar untuk mencari individu yang berdisiplin tinggi dalam latihan rohani sehingga mencapai tahap jana yang tinggi. 2. Bukan tujuan utama dalam ajaran Buddha. Buddha sendiri tidak menggalakkan penggunaan kuasa batin untuk hal duniawi. Jika seseorang benar-benar mencapai kuasa ini, dia tidak akan menunjukkannya secara terbuka kerana ia boleh membawa kepada kesombongan dan keterikatan duniawi. 3. Ramai yang mengaku, tetapi tiada bukti sahih. Dalam sejarah, ada individu yang mengaku memiliki kuasa batin, tetapi bila diuji, gagal membuktikannya secara konsisten. Ada yang menggunakan ilusi atau trik psikologi untuk menipu orang ramai. Kesimpulan, dalam dunia moden, sangat jarang dan amat sukar untuk menemui seseorang yang benar-benar memiliki kuasa batin seperti yang disebut dalam ajaran Buddha. Jika ada, mereka mungkin tidak akan menunjukkannya secara terbuka, kerana kuasa ini bukan untuk hiburan atau kepentingan peribadi. Yang lebih penting dalam ajaran Buddha ialah membebaskan diri daripada penderitaan atau dukkha melalui kebijaksanaan dan kesedaran, bukan mencari kuasa luar biasa. Jadi, walaupun dalam sejarah ada kisah individu yang memiliki kuasa batin, dalam realiti dunia moden, tidak ada bukti kukuh bahawa seseorang benar-benar memiliki kemampuan ini. Sumber utama ajaran Buddha boleh dirujuk kepada Tipitaka atau Pratai Piduk.